Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan berteraskan rukun negara. Terima kasih saudara pengerusi majlis yang saya hormati. Barisan panel hakim diri di neraca keadilan penjaga masa yang setia dengan detiknya, serta sah hadirin sekalian yang berjiwa merdeka. Hadirin sekalian, 56 tahun yang lalu sebuah ideologi keramat telah dipahat pada sanubari bangsa ini. Ia bukan sekadar hiasan di kulit buku latihan sekolah dan bukan juga teks kosong untuk dibaca tanpa jiwa. Hari ini saya berdiri dengan penuh iktizam untuk membakar obor kesedaran kita semua melalui sebuah pidato rukun negara pasak kedaulatan perisai. Sedang hadirin yang penuh sangat semangat, mari kita selami prinsip kita yang pertama dengan hari ini. Peluhuran perlembagaan. Perlembagaan ialah undang-undang yang tertinggi negara. Ia adalah kontrak sosial yang mengikat kita semua tanpa mengira warna kulit, bangsa maupun agama. Apabila kita menghayati keluhuran perlembagaan, bermakna kita bersedia mempertahankan hak setiap warga negara. Kita tidak akan mempersoalkan perkara yang telah dipersetujui oleh nenek moyang kita dahulu. Mengapa? Kerana perlembagaan ialah payung yang melindungi kita daripada hujan badai perkauman. Sesiapa yang cuba merobek perlembagaan ini, mereka sebenarnya sedang merobek keamanan tanah air kita sendiri. Kita tidak akan izinkan. Bergerak kepada prinsip seterusnya, kedaulatan undang-undang. Undang-undang diwujudkan bukan untuk mengurung kebebasan, tetapi untuk menjamin keadilan. Di bawah undang-undang negara kita, tidak ada manusia yang kebal daripada hukuman. Sama ada anda seorang pemimpin, seorang hartawan maupun rakyat biasa. Apabila undang-undang dilanggar, keadilan mesti ditegakkan. Apabila masyarakat mula hilang kepercayaan kepada sistem undang-undang, maka runtuhlah sebuah tamadun. Jangan kita biarkan negara kita menjadi hutan rimba di mana yang kuat menindas yang lemah. Kedaulatan undang-undang adalah perisai yang memastikan setiap anak watan di bumi ini mendapat hak yang adil dan saksama. Hadirin yang saya hormati, kemajuan fizikal tidak akan membawa makna jika moral kita runtuh ke lembah hina. Sebab itulah rukun negara diakhiri dengan kesopanan dan kesusilaan. Inilah wajah sebenar bangsa Malaysia. Bangsa yang terkenal dengan budi bahasa yang tinggi, tutur kata yang lembut dan sifat saling menghormati. Tetapi lihatlah hari ini di alam cyber, di media sosial, di manakah hilangnya kesopanan kita? Caci maki, fitnah dan provokasi perkauman menjadi hidangan harian. Ingatlah, sebuah negara tidak akan hancur kerana miskin harta, tetapi ia akan hancur menyembah bumi jika rakyatnya memiliki nilai normal dan adab. Kesopanan inilah yang menyatakan hati kita yang berbeza dan budaya. Jagalah adab kita demi maruah bangsa. Hadirin yang berjiwa merdeka. Kesimpulannya, 3 prinsip rukun negara ini bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk dihidupkan dalam setiap titisan darah kita. Ayo, kita jadikan rukun negara sebagai kompas hidup untuk memicu Malaysia ke puncak kegemilangan. Tubuh melata pohon bidara, tempat bersarang burung petua. 3 prinsip rukun negara, pasak perpaduan kita semua. Maju terus cemerlang demi Malaysia yang berdaulat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.